Mazhab kita duk jalan ni mazhab ahli sunnati wal jamaah, mazhab salafis salih. Mazhab kita ni ada perbezaan dengan mazhab ahli bidah al-kalamiyah Yunaniyah dan mazhab-mazhab yang lain. Kenapa? Kerana mazhab kita hari kita jalan ni, kita tak akan pocoknya satu perkara, malaikat kita tengok kepada dalil dulu. Kita tak pocok ataupun kita tadi tak menetapkan satu perkara akidah baik, syariat baik, amal ibadat baik dan sakut paut dengan agama kita semua ni, malaikat setelah daripada kita tengok dalil. Ini beza. Ada pun mazhab ahli bidah wal ahwa, mazhab kalamiyah, Yunaniyah dan lain-lain lagi. Mereka pocok dulu, pegangnya mereka, fahami mereka, amalan mereka. Kama dia tengok pada dalil. Kalau dalil tadi itu super betul molek dengan apa yang dia pocok, yang dia tadi itu buat, yang dia tadi itu ibadat, maka itu akan jadi dalil muhkamat. Akan jadi dalil muhkamat dan dalil yang tegak dan teguh. Kalau tidak ada, kalaulah dalil tadi itu tak semuafakah dengan jalannya mereka, mereka akan tuduh kepada dalil itu, kata zahir bukan murak, dalil mutasyabih, dalil ni syubuhat, dalil tak sesuai kita nak buat dalil. Itu adalah perbezaan di antara dua manhaj. Kalaulah kita reti akan ini dua perbezaan ni, beza di antara dua ni, ya tak payah kita nak buat apa nama ni, buat bahah ke buat gapo dak. Ya tak perlu kita buat. Buat apa? Kerana ahli bidah ni dia tadi itu pocok kata dia tu pergilah mana, maka dia tak kagui dah. Dia tak serupa dengan ahli sunnah. Ahli sunnah ni dia nak tengok pada dalil, dalil hak mana ada, dia nak turun hak tu. Ahli bidah la wallahi tidak sama sekali. Aku balas ni. Lah mana warilah dalil apa bakul pun, banyak mana pun ia tak akan terima. Nampak tu tak? Sebab itulah mereka ini tak sama di antara manhaj kita dengan manhaj mereka. Sebab itulah selokan mereka ataupun cara mereka, mari kita pakai bahah. Bahah gapo boleh? Gapo boleh lepas pada bahah? Tak ada boleh gapo. Nampak tu tak? Bolehnya cuma tambah. Kama dia dusta dan sebagainya. Itu sahaja yang mereka tadi itu buat. Yang mereka tadi itu, mereka itu tadi buat.